Hai, Assalamualaikum, selamat petang guys. So hari ni dia nak review kepada anda satu unit Mercedes-Benz A35 jenis sedan yang ni masih lagi available dekat kita punya showroom. Masih belum ada buyer guys. Okay, korang boleh tengok dia punya belakang dia ada emblem A35, sebelah kiri dia AMG. So ini dia punya lampu dia. So ini dia punya lampu tepi dia, side tepi. Okay, so ini pandangan dari belakang dia. Dia punya bonnet dia jenis sedan. So yang ni A-class punya. Boleh tengok dia punya diffuser, satu kiri dan satu kanan. Bawah dia pakai jenis gloss black A35. So dia pakai jenis macam ni guys. Okay, so yang mana nak cari kereta Mercedes-Benz A35, boleh contact Din. Kita ada satu unit yang orang kata sangat handsome, sangat lawa, dengan kaliper dia warna merah. Okay, boleh tengok dia punya kaliper dia dah dicat warna merah guys. Okay, so ini dia punya rim, tayar pun tayar lawa, tayar jenis Yokohama. Okay, boleh tengok dia punya rim belakang. Okay, so ini pandangan tepi untuk model A35 ni guys. Okay, selain daripada yang ni, kita ada beberapa unit lagi model-model yang ada dekat kita punya showroom. So sebarang inquiry boleh tekan link dekat description dekat bawah. So boleh contact Din, boleh buat pilihan lah. Kita ada banyak unit untuk model A35. So macam tengok sini, ni pandangan tepi dia. Okay, ni dia punya front grille. So ini dia punya front grille, depan dia AMG. So ini dia punya lampu. Okay, 3 LED. Dan ini dia punya rim guys. Okay, so rim, tayar dia pakai jenis Yokohama. Biasa A35 dia pakai yang warna putih. So yang ni dah spray. Saya tak pasti sama ada ditukar 6 spot ataupun dia just spray saja guys. Okay, so nanti saya confirm lah yang ni. Ini turbo 4matic. Ini dia punya caliper brake. Okay, caliper brake. Okay, so yang mana nak cari A35, ada sunroof dengan bucket seat. Okay, boleh contact Din. Jom kita tengok berapa dia punya mileage. So ini dalam dia. Dalam dia ada ambient light, ada HUD, ada 360 kamera. Nampak ambient light dia. Ada 64 color. Lepas tu dia pakai bucket seat CLA 35 dengan bucket seat macam A45 ataupun CLA 45S. Okay, dia pakai bucket seat full leather. Lepas tu carpet semua ada. Yang ni untuk traction control, manual setting dengan AMG suspension guys. Okay, 360 kamera semua ada. Boleh tekan 360 kamera, so dia akan keluar sini. Yang ni 360 kamera guys. Okay, so ada 3D apa semua ada. Okay, so yang mana nak cari CLA35, A35 ataupun sebarang model Mercedes, nanti boleh contact dia lah. Yang ni dia punya mileage dia guys. Sekejap yang ni dia punya mileage. Okay, 2377 3 km. So yang mana kata nak cari A35, boleh contact Din. Ini dia punya AMG multi-function steering. Semua ada. Semua ada. Okay, so ini CLA 35. Atas ni ada sunroof. Okay, boleh tengok lah. Okay, tuan-puan boleh tengok kereta sangat lawa. Okay, kereta sangat lawa, sangat handsome, warna putih dengan rim 2 tone, belakang 2 exhaust. So ini bahagian belakang dia. Okay, lawa tak lawa kereta boleh komen dekat bawah. Sangat handsome. Saya cuba review sehabis yang mungkin lah. Korang boleh tengok condition dia macam mana. Ini bahagian dalam dia. Okay, atas ada sunroof. Okay, bucket seat. Okay, so ini bahagian tepi dia. So guys, yang mana nak cari A35 sebarang model AMG, korang boleh contact Din. Kita ada banyak unit. Embat display pun baru. Nampak embat display besar, lebar, 360 kamera. Di depan ni ada HUD, dia pantul ke cermin. Okay, yang penting dia pakai bucket seat. Okay, dulu-dulu punya model A35 semua dia pakai semi bucket seat. Sekarang ni dah datang dengan AMG bucket seat guys. Baru betul-betul kereta performance. Boleh tengok dalam dia. Ini bahagian dalam dia.
Okey. Memang instant mileage. Sini bahagian dalam dia. Dalam sini ada cup holder, 2 kiri kanan dengan charging lah.